pun satu teknik yang sangat bagus. Bila kita bagi tekanan di bahagian perut, insya-Allah angin tu tadi boleh keluar yang boleh bantu masalah sakit angin gastrik, angin dalam perut atau apa. Yang pertama adalah teknik pernafasan. Okey, kenapa teknik pernafasan ni boleh bantu untuk masalah GERD atau gastrik? Bila kita tarik nafas dalam-dalam, automatik perut kita jadi kembung. Lepas tu bila kita nafas-nafas, perut kita jadi kempis, betul? Jadi lepas balik. Kita tarik nafas ya, contoh ya, macam ni kita tarik. Tengok, dia jadi kat kat sini. Lepas tu lepas masuk, bila ada angin di dalam tu, dia akan terbuka dan boleh buang. Yang kedua adalah jalan kaki pelan-pelan. Lepas makan tu pergi jalan kaki. Sebab apa? Jalan kaki ni bantu untuk melancarkan penghadaman. Okey, yang boleh follower ya, jangan malas jalan. Jalanlah selalu, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita boleh kuruskan badan. Dalam masa kedua kita boleh bantu masalah angin dalam perut. Lepas washing kanak-kanak orang panggil, kita duduk antara dua sujud and then kita turunkan badan kita macam gini. Ini pun satu teknik yang sangat bagus. Bila kita bagi tekanan di bahagian perut, insya-Allah angin tu tadi boleh keluar. Okey. Lepas tu regangan badan. Buat macam gini. Sebenarnya bila kita buat macam gini, perut kita automatik bergerak. Bila perut kita bergerak, ya, bila perut kita bergerak, automatik angin dalam perut kita pun boleh berjalan-jalan dan keluar. Itu adalah teknik-teknik atau senaman-senaman ringan yang boleh buat dekat rumah.